Ui. Ui. Strike. Strike guys. Ayolah lucut lagi. Ya dah. Inilah yang boleh mendatangkan keseronokan. Ikan ni kuat guys. Tengah merah memang kuat. Okay guys, dia memakai inline blade gewang terbaru kita. Ni prototype. Ni yang kecilnya, yang micro. Dia ada macam lebih kurang nombor 1 dengan nombor 2 kan. Tu ada micro. Ni yang micro ni. Okay guys, ikan pegunungan daerah Jelebu. Okay. Ho. Guys, dia makan betul guys. Masuk betul dalam mulut dia. Umpan kita ni. Inline blade. Sekejap, letak reel dulu. Ni dia. Saya cuba ambil. Okey. Wih, kenapa kau buat macam tu ikan? Okey guys, ni umpan dah lain dah ni. Revival assassin ni guys. Gewang ni memang cantik guys. Dia punya ni, manik ni ada ni campuran seramik nanti ni. Ni prototype. Dekat atas ni nanti akan ada lagi satu perak. Daripada silver, daripada perak kan. Manik daripada perak dekat atas dia ni. Balancing dia daripada perak. Tu dia ni ada satu manik warna merah. Mulanya saya letak tungsten tapi dia terlampau berat. Jadi saya tukar akrilik. Nampak dia punya putaran tu. Manis. Guys, kita pakai ni lah. Inline blade. Ni blade dia daripada Cooper. Yang AR Smith tu, gewang inline spinner AR Smith tu pakai ni ada. Blade ni. Okay, kamu tengok gewang ni guys. Sinker dia macam ni, blade dia macam ni. Ni, dia boleh laras ni guys. Nak ke atas atau ke bawah. Tapi saya buat dia mati sini. Bermakna dia macam ni ke, macam mana ke, dia tak ganggu blade ni. Blade tu akan berputar je. Tu yang kena ikan pun dia akan berputar je. Dia takkan ke atas. Comel lah ikan ni guys. Mulut dia nampak macam kelah. Sisi dia macam kemerahan sikit lah. Okey. Mana pula aku nak ambil? Guys, yang ke terkait Syahriza Razali SC Fishing Trip. Guys, saya belum buat opening lagi. Hari ni kita menjejak ikan paling liar sekali kat Jelebu. Bukan kelah. Dia tengah merah. Jom kita tengok. Nanti saya update balik kat kamu. Saya nak cuba casting situ dulu.
banyak. Okey, strike. Alah, lucu. Okay. Guys, lucu. Kita pakai yang ni. Kecil sikit mata dia. Tadi tu mata kasar sangat. Ikan ni memang liar sikit guys. Nyamuk banyak, pacat banyak, agas banyak, semua banyak, ikan tak banyak. Ui, strike guys. Ayolah, lucut lagi. Ya, dah. Inilah yang boleh mendatangkan keseronokan. Ikan ni kuat guys. Tengah merah memang kuat. Guys, kita tengah betulkan tali. Backlash, dia makan. Tengok tengah merah ke bukan? Bukan, tengah daun. Tengah daun. Ya, kita view dia sekejap. Saya tengah betulkan tali. Mana kita nak view? Okay lah guys, ni rezeki pertama kita. Wah. Okay, dia makan inline blade. Gemuk perut dia ha. Kenyang betul dia ni. Okay, tu inline blade kita. Tengah daun. Okay guys, dia mau makan inline blade, gewang terbaru kita. Ni prototype. Ni yang kecilnya, yang micro. Dia ada macam lebih kurang nombor 1 dengan nombor 2 kan. Tu ada micro. Ni yang micro ni. Ha. Okay guys, ikan pegunungan daerah Jelebu. Tengah daun. Okay guys, ni. Tu guys ikan itu. Kita lepas ni guys, supaya dia terus membiak ni. Bye, terima kasih. Okay guys, kamu nampak ni? Ni gewang yang kita akan main kali ni. Okay, kita ada inline blade. Ni blade dia daripada Cooper guys. Daripada breast. Ni blade dia. Daripada breast. Lepas tu lagi satu inline blade juga yang kita pakai, yang tu dia daripada carbon steel. Yang kita strike bujuk jeram itu kan ni.
Blade dia daripada carbon steel, daripada besi lah, besi biasa kan. Yang kita pakai tu, yang nak strike tengah daun tadi kan. Berwarna dia ada dua variasi. Satu daripada breast ni, blade dia. Satu lagi daripada carbon steel, besi biasa. Jadi kita ada 4 gram dengan 5 gram lah. 4 gram lebih dengan 5 gram lebih kan. Lepas tu kita ada Revival Assassin. Ni Revival Assassin kita, yang dulu kita main dapat strike sebarang besar kan. Jadi ni warna dia dah sempurna dah. Dan ada Revival Assassin Double Blade pun dah sempurna. Okay, untuk Revival Assassin ni dia ada dua variasi. Yang Revive Blade macam ni, nampak? Revive Blade. Dan lagi satu Revival Assassin Inline Blade macam ni. Dia dua blade yang berbeza. Pun sama, dia ada yang breast blade dia dan ada yang carbon steel. Okay, nanti apa-apa waktu saya guna, bila dapat ikan saya akan update kat kamu. Okay, kita buat opening vlog. Mana kita dah tengok gewang, alatan semua, akan saya akan update nanti kat kamu lah. Tada! Okay guys, yang tu terus guys, Syahrizal. Bising lah situ. Syahrizal guys, Syahrizal Razali Active Fishing Trip guys. Saya ke AV dulu untuk permainan wujud dengan bagus. Sebab ada ni masalah cuaca guys. Cuaca tak apa cantik. Jadi air kat tempat tu agak keruh, tak membolehkan kita casting. Jadi saya akan skip lokasi tu. Kita akan terus ke lokasi ni dan kita akan bergerak lah ke pendalaman Jelebu, InsyaAllah. Kalau keadaan membenarkan. Untuk tahun 2026 ni, inilah video pertama kita. Jadi lokasi ni kita dah hajat. Hajat kita nak cari tengah merah. Ikan paling liar sekali kat Jelebu dan paling susah sekali nak dapat. Bukan semua orang boleh dapat, termasuk kita lah. Bukan mudah kita nak dapat ikan tu. Jadi kita cuba cari. Setakat ni baru satu strike. Yang pertama tadi lecut. Kemungkinan tu tengah merah tapi lecut. Lepas tu tadi tengah daun. Jadi saya cuba dapat guys, paling kurang pun seekor, InsyaAllah, untuk kita view. Okay, untuk alatan semua yang saya guna, umpan semua, saya akan tulis kat screen ataupun kamu rujuk perihalan. Okay guys, air dah rebas. Pagi tadi hujan, malam tadi hujan. Jadi kita kena bergerak cepat lah. Okay guys, jangan lupa like, comment, subscribe guys sama channel guys. Okay guys, harap kamu panjang umur rezeki guys kat tahun baru ni. Terima kasih guys kepada yang support saya daripada dulu sampai sekarang. Saya cuma mendoakan, saya cuma dapat mendoakan kamu panjang umur, murah rezeki dan hidup kamu diberkatilah oleh Allah SWT dengan itulah rezeki dan kesihatan yang berpanjangan. Okey, jom. Siap ada alatan, kita terus naik atas. Ya, keruh sikit lah, tapi boleh casting. Okey guys, macam ni guys, saya jelaskan lah. Saya pakai mask ni guys. Saya bukan apa guys, saya kalau boleh saya punya karya, saya cuma nak karya saya je orang tengok kan, memancing ni lah kan. Kalau boleh saya tak nak diri saya orang kenal. Saya nak karya saya kenal. Saya memuliakan Jelebu melalui transit atau platform sukan memancing. Okay guys, untuk alatan yang kita guna ini, saya menggunakan tali daripada Zukibo, Nanofil Crystal 9.5 LB guys. Halus je tali ni, macam 4 LB je rasanya. Okay, untuk leader pula saya pakai 100% fluorocarbon daripada Zukibo juga. Okay, untuk umpan saya buat sendirilah. Dan kita akan tukar-tukar lah nanti, tengok macam mana, bergantung kepada keadaan. Kalau kita kena pakai crank, kita pakai crank. Kalau kita kena pakai top water, kita pakai top water. Tapi setakat ni musim monsun ni, musim hujan ni, kita pakai inline spinner dulu lah, tengok macam mana. Okay guys, untuk alatan ni, mainline ni dengan leader ni saya ada letakkan link. Kalau kamu berminat lah, dia daripada AliExpress kan. Jadi kamu boleh order melalui situlah. Ni tali Nanofil, bagus tali dia. Leader dia pun tu bagus leader dia. Untuk gewang pula,
Untuk gewang kalau yang buatan tangan yang saya buat tu, kamu boleh PM saya melalui Facebook Messenger ataupun kamu email ke saya. Tengok macam mana kita bincang kan. Ni. Tapi dia tak banyak lah. Benda ni sikit-sikit lah kan. Atau kamu tengok nanti, kamu cek dekat Shopee. Jelbu Free Fishing punya kedai. Kemungkinan saya akan letak situ, tapi harga akan berbeza lah. Right. Buka ikannya. Guys, saya rasa ni anak. Jom. Bukan. Ya. Yeah. Saya ingatkan anak tengah tu. Bukan. Tengah daun. Ingatkan anak tengah merah. Bukan. Kecil kan? Kenapa? Okay. Ho. Bukan. Kemungkinan ini tengah merah guys. Sekejap saya tengok ya. Kemungkinan ini tengah merah. Bukan tengah daun. Masuk dah mulut dia guys. Memang dia makan betul kan umpan kita ni. Sekejap, ambil gambar. Guys. Ui. Sekejap kita pujuk dia. Saya nak ambil gambar untuk awak. Kita masuk dalam YouTube. Awak akan terkenal nanti. Sabar. Yes. Inline blade. Guys, dia makan betul guys. Masuk betul dalam mulut dia umpan kita ni. Inline blade. Jadi kita pakai ni. Multifunction scissor daripada Zukibo. Alhamdulillah. Ada benda ni, alhamdulillah. Terima kasih tengah daun. Guys, ikan syukur alhamdulillah ikan cukup banyak. Cuma mana yang kecil-kecil tu saya akan skip. Kita cek yang kasar kan. Cuma kita belum dapat lagi guys. Tengah merah ikan yang kita target lah. Okay, sekarang ni 1.16. Saya nak solat zuhur sekejap. Buat ni nanti kita akan sambung balik lah. Saya nak minum sekejap. Saya solat, lepas tu kita tu gerak guys. Okay, nanti kita cuba dapatkan tengah merah. Harap adalah kan. Sebab ikan tu memang payah guys. Kat Jelebu ni paling payah tengah merah. Lepas tu ikan tu paling liar. Daripada Kelah, dia paling liar. Kenapa kurang ikan tu? Dia banyak kat sini, kat lokasi sini, kat Kelawang. Jadi kita solat dulu apa-apa hal. Kita doa banyak. Semoga urusan kita dipermudahkan. Saya tak tahu saya larat ke tak sampai ke atas tempat jumpa Bigfoot tu kan. InsyaAllah kita tengok. Okay, nanti apa saya ada balik ke rumah. Yes, 1.48. Kita teruskan guys. Setakat ni ada, dia sebenarnya 4 strike guys. Satu saya dah terpadam. Lepas tu ada ular bergaduh dengan mengkarung kan. Pun saya terpadam. Tapi tak apalah guys. Jom. Warna 4 strike, 1 terpadam. Kira 3 je lah. Yang terpadam tu anak tengah daun. Jadi belum dapat juga tengah merah.
Kita cuba guys dapatkan sambaran. Setakat ni kamu baling mana-mana ada ikan. Tapi saya tengok bukan tengah merah. Kebanyakan tengah daun dengan tengah batu biasa, tengah hijau kan. Jadi kita cuba tengok ke atas juga, ke atas sikit. Tengok ada sambaran ke tak. Kalau saya larat kita pergi kat tempat kita jumpa Bigfoot tu. Okey, jom. Harap saya larat lah. Yang bayar tangku larat kalau hamba murid ni. Hujan ke? Pagi tadi hujan, ni tadi hujan. Setiap tempat tu guys kita cuba baling yang tempat je ni, teluk dalam yang tersorok ni. Kita cuba baling daripada jauh. Tengok macam mana. Kita akan pakai gawang mikro ni dulu, tengok macam mana. Serai guys. Ui. Ui. Alah. Dia. Jangan saya tangguh Sekejap, letak reel dulu. Ni ada. Saya cuba ambil ya. Tak dapat guys. Okay guys, sebenarnya boleh tangkap, tapi saya malah nak picit dia. Takut cedera dia. Kecil guys kat tengah daun. Okay, jom guys kita cari lagi besar. Dia pakai umpan mikro ni guys. Dia minat umpan mikro ni. Saya nak cuba karau laju sikit. Tak ada ke dah. Ui, ada pokok tumbang. Tak ada roket dah. Tak ada ikan dah. Ada kecil. Selalu kan sini memang tak ada ikan guys. Belah atas tu sikit pun ada. Ui, ui. Ada. Oh, okey, strike. Oh, strike. Oh. Ikan di mana-mana. Masih tengah daun lagi guys. Jangan terpadam lagi dah. Tengah daun guys. Memakan gewang inline blade kita. Nak ambil gambar. Sebab dia solid, kita ambil gambar. Ni guys, inline blade. RIB, Riza inline blade tu. Ni inline blade ni guys, carbon steel punya. Kan kita pakai yang apanya, brass ni. Ni. Tengah daun. Kita lepaskan dia. Sebab saya tak ada niat nak ambil ikan ni. Kecuali tengah merah tu kan, kalau dapat bawa saya ambil, kalau dapat. Terima kasih tengah daun. Guys, kita pakai revival assassin.
Tu guys, nampak plastik biru kita dulu. Setahun 2 tahun lepas tu. Tu. Hari ni kita masuk tahun baru. Itu tanda guys, bermakna ada sesuatu berlaku kat sini. Ha. Budak-budak sini tahulah. Ni guys, plastik biru kita. Setahun ke 2 tahun dulu. Hujung tahun 2 tahun lepas. Hari ni kita masuk balik. Adakah di sini rezeki kita? Alah. Larikan. Oh, banyak ikan ah. Tak kena. Okey. Wih, kenapa kau buat macam tu ikan? Okay guys, ni umpan dah lain dah ni. Revival Assassin ni guys. Kita tengok tengah gol ke? Tengah gol lah. Tengah merah ke? Bukan. Ni Revival Assassin. Tengah daun juga. Ya, kita view gewang. Alah, alah. Okay guys, gewang kita yang ni terbaru, Revival Assassin. Tu gewang kita, nombor 1. Cantik gewang ni weh. Oh, serius cantik guys. Yang kita strike sebarang besar dulu tahun lepas. Gewang jenis ni, tapi yang nombor 2 nya, ni nombor 1 guys. Nombor 1 ni kecil sikit lah. Ngam-ngam ni. Untuk main tengah, main kelah kan. Revival Assassin. Okay, kita lepas dia. Gewang dah bertukar, tapi ikan masih tengah daun juga. Dia lari kulu kan. Lari kulu betul, lari gila. Terima kasih. Yes, ni Revival Assassin nombor 1. Gewang ni memang cantik guys. Dia punya ni manik ni ada ni campuran seramik nanti ni. Ni prototype. Dekat atas ni nanti akan ada lagi satu perak. Daripada silver, daripada perak kan. Manik daripada perak dekat atas dia ni. Balancing dia daripada perak. Tu dia ni ada satu manik warna merah. Mulanya saya letak tungsten tapi dia terlampau berat. Jadi saya tukar akrilik. Nampak dia punya putaran tu. Manis. Yes, jom kita tengok ni. Strike. Yes, no, alright. Yes, no, alright. Kuat. Guys, ada satu tempat tu dia tak sama. Tengah daun jugalah. Guys, tengah daun memakan Revival Assassin. Kasar sikit ni. Revival Assassin. Cleavage blade. Tengah daun dia macam tengah batu kan. Okay lah. Nampak dia nak makan ni guys. Sebab mungkin dia ingat ni biji sagut. Merah kata dia. Selalu dia nampak
Buah kilik je. Gold kata dia. Dengan silver. Ini merah. Apa sama apa kata dia. Itu memang cakap ekau dulu. Sambar tengok kena guys. Sampai kata dia. Rizal. Pakai multifunction scissor. Okey. Tuh, gewang. Apa? Terima kasih Tengah Daun merealisasikan pemancingan kita hari ini. Namun saudara dekatnya tengas merah belum dapat. Cantik gewang ni. Dulu guys saya jual RM15 guys. RM13. Kamu tengoklah dah masuk kat Shopee mahal. Tak mungkin RM15 je. RM13 tak mungkin. Revival Assassin. Guys, kita pakai ni lah. Inline blade. Ni blade dia daripada Cooper. Yang AR Smith tu, gewang inline spinner AR Smith tu pakai ni ada. Blade ni. Jom kita pakai gewang ni sikit. Sekejap. Kita sampai ni gewang besar. Saya nak minum sekejap. Sekarang saya adik kat kamu. Gewang canggih ni. Saya tak fikir benda ni nak jual. Kalau saya jual pun bukannya orang nak beli. Mahal. Betul. Ada nak beli lah. Tapi saya tak sampai hati lah guys. Mahal lah. Yang atas tu dia bukan UFO. Dia macam topi cowboy. Betul saya tak tipu. Nanti kamu tengok. Okay, kamu tengok gewang ni guys. Sinker dia macam ni. Blade dia macam ni. Ni. Dia boleh laras ni guys. Nak ke atas atau ke bawah. Tapi saya buat dia mati sini. Bermakna dia macam ni ke, macam mana ke, dia tak ganggu blade ni. Blade tu akan berputar je. Tu yang kena ikan pun dia akan berputar je. Dia takkan ke atas. Ni. Dia takkan tolak blade ni ke atas. Benda ni yang payah nak dapat. Benda ni. Nampak? Macam topi cowboy ni kan. Payah nak dapat. Inline blade special. Kita buat untuk channel ni je lah kan. Buatnya kita tak jual lah. Yang jual tu inline blade yang lainnya. Yang UFO. Aduh rehat je guys. Kan kita casting ke atas tengok. Dia besar tu. Tapi ikan macam kurang sikit lah. Ikan banyak dia kurang makan. Bigfoot. Kosong. Banyak ikan weh. Oh, yang lari. Oh, kejar. Dia main dalam ni ya. Guys, kita pakai crank. Tengok. Pak ni bukan main dalam. Guys, kat atas ada lagi 2 lubuk ataupun 3 lubuk. Bermakna kalau kita nak pergi situ kita kena daki ni, jeram ni.
Jadi saya cuba daki. Kalau lepas kan saya update kat kamu. Hari nak hujan, kita cuba cepat. Ada 2 lubuk. Ikan tak apa aktif lah guys. Okey, saya nak naik ke atas. Guys, kalau kamu sampai tempat ni, kamu jangan ikut ni, terlampau dalam. Kamu ikut tu ataupun ikut ni. Dalam ni guys. Ni pun satu hal. Ni kalau mancing bottom malam ni guys, ni. Sekejap saya cuba balik. Kok ada sambal. Ni tempat tengah besar. Air terlampau laju lah. Tak boleh nak casting guys, terlampau laju. Kita naik atas. Okay. Naik atas. Yes, ni kita kena fokus. Ni lubuk cantik. Kena. Lucut pula. Okay guys, baling yang pertama di lubuk ni lucut. Licin. Ni tadi lucut di sini. Kita tengok sini. Alamak guys, kecil lah guys. Anak tengah merah ha. Guys, anak tengah merah. Guys, hajat kita dah tercapai dah ni guys. Anak tengah merah. Tapi kecil lah guys ha. Tengok kamu tengok kita view kat sini je lah. Anak tengah merah. Lebar, nampak mulut dia lain kan? Nampak? Mulut dia macam kelah. Anak tengah merah. Makan inline blade. Kupu blade. Cantik guys. Tapi tak boleh ambil jauh guys. Alhamdulillah. Dapat kan tapi kecil. Merah guys. Alhamdulillah. Okay guys, sini guys. Inline blade. Cooper blade. Anak tengah merah. Bapak dia kita tak dapat.
comel lah ikan ni guys. Mulut dia nampak macam kelah. Sisi dia macam kemerahan sikit lah. Okay, kita lepas ni guys. Bapaknya tak dapat, anaknya yang dapat. Okay, bye bye anak tengah merah. Tengok mulut dia. Tak nampak. Mulut dia macam kelah. Sirip dia nampak semua macam kelah. Ikan ni paling liar kat Jelebu ni. Mana pula aku nak ambil? Guys, tengah daun juga. Ya, kita tak dapat nak view. Tinggi ya guys. Inline blade. Ada tengah hitam tadi guys. Nampak tak? Boleh lah guys. Saya nak lepas guys. Tinggi guys. Sampai. Guys, saya casting sini pakai crank pun tak mau makan. Kemungkinan ikan ni lah. Ni dalam ni keadaan hujan ni kita turun ni, hujan. Cuma kita waktu kita casting tadi belah bawah tadi tak berapa nampak sangat sebab atas pokok banyak kan. Bermakna kita turun dalam hujan guys. Okey, bermakna guys, ni 3 jenis gewang kita ada strike lah. Inline blade, lepas tu revival assassin kan. Bermakna walaupun tengah daun tapi warna kita dapat lah tengok ikan makan kan. Lepas tu ada satu tengah batu tengah merah. Berwarna kita punya target ini sukses. Cuma saiz tu kurang memberangsangkan untuk kita view kan. Kecil sangat tengah batu anak tengah merah tu. Jadi insyaAllah saya cuba cari lagi. Tengok yang kasar sikit. Warna kita akan turun belah bawah. Kita takkan naik belah atas lagi. Kita akan bergerak ke bawah. Bermakna insyaAllah kita sampai ke tempat yang kita lampap tu, dekat Pok Oman. Kita akan sampai ke situ insyaAllah. Bermakna ikan makin belah bawah makin besar-besar. Jadi
Itulah guys, saya dapat share kat kamu. Tengah daun, tengah batu, stream fishing guys. Tempat macam ni kan. Ada yang kasar, cuma kita tak dapat kan. Itulah guys, saya cuma nak ucap guys, tahun baru ni vlog pertama saya dalam tahun baru. Saya nak ucap kamu, semoga kamu panjang umur, murah rezeki. Lepas tu semoga azam kamu untuk tahun baru ni tercapai. Yang lepas tu biar yang lepas guys. Baru ni kita tutup buku, buka buku baru. Okay guys, jumpa lagi kat vlog akan datang. Tu je saya dapat sharingkan kat kamu. Kita cari tengah merah, tapi tak dapat yang saya kasar. Dapat seekor anak dia. Tengah daun memang banyak. Kalau saya nak casting tengah daun memang banyak guys, tapi saya tak boleh fokuskan tu. Saya skip kan. Tapi tak dapat jugalah tengah merah yang kasar. Bawaan tu lah guys, saya dapat share yang kamu. Harap kamu tibu guys. Jangan lupa like, comment, subscribe guys channel ni guys. Kita akan terus ke bawah guys. Jumpa lagi vlog akan datang. Okay guys, bye guys. Assalamualaikum. Saya guys, tadi saya pakai crank. Saya ingatkan saya dah sedih dah. Oh, tak ada ikan dah kan. Ataupun orang dah masuk lah ke sini. Saya tukar inline spinner. Sebab tu guys, umpan paling killer kan untuk jeram inline spinner. Bukan inline spinner saya ni. Mana-mana inline spinner kamu belilah, murah ke mahal ke. Cantik guys. Serius cantik. Betul-betul cantik mulut dia nampak. Inilah ikan kebanggaan Jelebu. Masih dalam peringkat kajian oleh perikanan. Okay guys, tengah merah yang kira agak kasar juga kita lepas guys, supaya dia membiak. Kamu boleh casting, orang besok-besok boleh casting. Saya bukan tak nak, saya bukan tolak rezeki. Jadi tempat ni terlalu jauh, kalau saya nak ambil pun dia akan busuk. Jadi tak ada gunanya guys. Kalau nak ambil untuk pelihara pun terlalu jauh ke sini. Kalau dah nak balik tu lain. Ini terlalu awal lagi kita dapat dia. Kita lepas guys. Tengah merah. Tengah merah je dulu. Masih anak lagi, masih baby lagi. Oh ya, merah. Dia bukanlah merah betul. Dia macam merah kelah lah. Merah kelah, kelah merah. Tengok mulut dia. Kepala dia kamu tengok macam kepala kelah. Biasa tengah biasa tu dibulat lempak kan. Tumpul. Ini tajam. Pendek mulut dia ke bawah macam tu. Okey, lepas kan. Terima kasih. Tengah merah, terima kasih. I love you. Guys, banyak kita dapat dah. Cuma guna pakai satu umpan ni je guys. Umpan merah saga kita ni. Bye. Okey, strike. Strike guys. Boleh tahan guys. Boleh tahan guys. Tengah merah, tengah merah. Drag berjalan guys.